Wifi sebelah rumah atau episode 10. Macam ni Syah, ingat tak kita punya perjanjian dulu, kita cuma tipu-tipu je, takkan nak lupa. Tapi guys, kawan tapi Syak... Macam ni, faham. Macam ni, rasanya dalam hal-hal macam ni kita tak perlu nak tergesa-gesa sangat. Tapi guys, Syak tak rasa yang kita tergesa-gesa pun. Tak boleh. Tak, kita tergesa-gesa macam ni. Rasanya lagi elok kita kawan dulu. Kalau serasi kita teruskan. Kalau tak serasi sekurang-kurangnya kita masih dalam zon berkawan. Kan? Lagi satu, hal-hal macam ni. Kita ni tak kenal habis lagi. Awak tak kenal saya macam mana? Tak apalah guys, saya ada kerja ni. Saya minta diri dulu lah ya. Apa yang jalan slow ni? Nak suruh aku datang bujuk dia tu. Tak boleh. Kalau aku pergi bujuk, nanti dia ingat suka dia. Panjang lagi cerita. Tak boleh. Pasal tu Mama jangan bimbang lah. Fizi janji tahun ni Fizi akan kahwin. Doa Mama tu akan termakbul. Kamu tu Fizi bukannya Mama baru kenal. Nakal. Temu wanita geng pinggang. Tak ada yang kekal dan tak ada yang berjaya ikat hati kamu tu. Mama, itu Fizi yang dulu. Fizi yang sekarang lain. Lagipun, Fizi dah jumpa seseorang yang betul-betul kenan di hati. Iya ke ni? Okey ke calon kamu tu Fizi? Bakal menantu Mama ni, Mama akan suka kat dia. Dia cantik, baik hati, berbudi bahasa. Sap-sap soy lah Mama. Betul ni? Mama, percayalah cakap Fizi. Nanti kita borak lagi Mama. Fizi sibuk ni. Okey Mama. Bye. Amira, jom kita lunch. Okey. See you there. Abang Sam. Titi. Ya. Nak ke mana ni? Cantik ni. Alah, beli barang-barang kafe je bang. Ni abang ni dah lama sangat tak datang kafe. Kawan-kawan semua datang. Ke abang takut dengan Kak Katie? Tak adalah. Abang ni akhir-akhir ni sibuk sikit. Uruskan hal tanah keluarga. Tak apalah kalau ada masa abang datanglah. Sebab Zaiti ada menu baru tu abang. Bolehlah abang cuba. Abang pun memang nak pergi ni. Nak jumpa Seti. Abang nak bincang pasal plan. Nak buat makan malam geng motor otai. Bagus tu bang. Besok abang free. Besok abang datang. Okeylah. Besok malam saya tunggu abang. Free Okey. Okey bang. Okey. Jumpa besok. Jumpa besok. Bye. Lawannya beautiful. Gas. Lah. Awak dah hantar ke surat peletakan jawatan awak tu? Belum. Kita kena tunggu Fizi. Kenapa? Kalau awak betul nak kawan dengan saya lagi, awak jangan letak jawatan. Wajah you selalu muncul mimpi I. Itu yang buat I selalu tambah semangat untuk menghadapi cabaran-cabaran bisnes I. Dan sinar yang menerangi malam dan siang I.
Orang kata, orang yang pandai berkata-kata macam ni tak boleh dipercayai. Betul. I setuju. Tapi itu orang lain lah kan. Sebab I betul-betul cintakan you. Harap macam tu lah. I betul-betul nak peristrikan you. Kalau setakat main-main, buat apa I nak bertunang dengan you? Okay, Mama nak mempercepatkan majlis. Kita satu kali bulan depan. Oh, tarik? Okey. Apa kata kalau kita buat bulan depan tapi minggu terakhir? Okey, bulan depan, awal bulan. Tak, apa kata kalau macam ni lah. Bulan depan, minggu ketiga. Macam tak sesuai lah. Okey, bulan depan, awal bulan. Okey? Setuju? Tengoklah macam mana. I bincang dengan Papa dulu. Tapi kita buat majlis kecil-kecilan je lah Mana boleh. Mama I mesti nak majlis yang mewah. Kenapa kalau kita buat kecil-kecilan tak boleh meriah aku? You kena tengok status keluarga I. Okay, business I yang dah maju ni. And then, you know, the title yang media bagi kat I, the most eligible bachelor in town. I kena ambil kira semua tu. Tapi ni kan majlis tunang je. Okay, macam ni. You biar I handlekan semua majlis ni. I akan buat majlis pertunangan yang mewah. And of course, you kan bidadari I. Semua kena ikut cakap dia. Bila dia nak dengar pandangan aku pula? Assalamualaikum. Salam. Hai. Bukan kuaci je. Ini je Puteri cinta. Tak ada lah. Ini je ada. Sedap pula aku tengok. Mari join. Nah. Kau dah bagi surat ke kat Encik Fizi tu? Koyor tu. Aku rancang nak lagi pun tak ada masalahnya. Baru aku nak lagi jumpa Mira, Mira ugut aku pula. Ni dah ugut kau? Dia cakap, kalau aku tak lewatan, tak nak kawan aku dah. Boleh? Nampak sangatlah dia ada hati dengan kau lagi tu. Oh iya pun tak payah sebab nak ugut. Akad lah elok, kan? Boleh susah. Tapi kan, kalau dia tu betul hati dia lekat kat bawah situ tu, dia takkan keluar dengan kau punya. Kan? Kalau aku cakap, dia bunyi macam perasaan pula. Tapi kau dah cakap, betul lah. Kan? Boleh. Besok aku kena buat keputusan muktamad. Tak boleh. Tak boleh tunda. Tak.
Hai, inilah keputusan yang paling susah nak buat ni. Masalahnya, masa je lah yang tentukan. Betul ke keputusan aku ni? So, Akak, macam mana perancangan majlis tunang? Akak ada sembang dengan Abang Fizi? Dah, kita orang ada bincang. Tapi Fizi tu macam semua benda dia nak kawal. Semua idea yang Akak bagi, semua dia nak elak. Biasalah laki kan? Bakal jadi ketua keluarga pula tu. Akak, kawan Zana call. Nak bincang pasal topik exam lah tu. Jangan cakap-cakap. Sorry. Tapi kalau dengan Gas, tak macam tu pun. Happy je kalau bincang dengan dia. Well, itulah realitinya. Perempuan yang selalu ingat tarikh penting. Kalau nak harapkan lelaki, Okeylah 50-50. Betul dengan tak tu 50-50. Perempuan kadang-kadang dia punya ingat tarikh mengarut, tak masuk akal. Contoh baru sebulan anniversary. Siapa nak ingat benda tu? First time cakap I love you, ya Allah. Laki tak boleh ingat benda itu. Laki dia ingat benda yang lagi penting. Bukan nak cakap benda tu tak penting, tapi lagi penting daripada itu. Begitulah ceritanya. tapi Ada lagi. awak kena faham. Perempuan ni jiwa dia lembut. Okey. Dia sensitif. Faham? Tu memang nama perempuan. Tapi macam saya cakap tadi lah. Maksud saya, komunikasi itu penting. Kalaulah pihak lelaki terlupa, mesti ada penjelasan. Pihak perempuan pula, bagilah masa untuk penjelasan tu. Dengarlah dulu, tak bolehlah marah-marah. Sentap-sentap cepat. Betul tak? Yang ni saya setuju. Takkan tak setuju. Communication is key. Wow. Yes. Bagus juga awak ni kan? Senang buat bincang. Saya tahu. Ramai orang cakap benda tu. Dia ni senang buat bincang. Mira, saya nak minta maaf. Malam tu idea you tu bagus sangat. Saya pun tak tahu kenapa tak pilih idea. Sebalik tu, saya terfikir-fikirkan benda ni semua, saya tak boleh tidur dah. Rasa macam diktator je. Kalau you tak boleh tidur, kenapa you tak telefon I? Satu, sebab dah lewat sangat. Kedua, seorang bidadari kan perlukan tidur yang secukupnya. I okey je sekali-sekala kalau you nak call. Boleh tak you maafkan saya? Okey, kita ikut sesuai perancangan you. Ikut tarikh yang you dah pilih. Tapi, I tak nak kahwin dekat hotel. Tak, memang tak jadi kat hotel. Kita buat semua kat rumah you. Kita buka 2 kemah sebab ramai saudara mara I nak datang tengok bidadari pilihan I. Okey, boleh. Kita buat majlis dekat rumah, 2 kemah.
I tahu you seorang gadis yang boleh bawa bincang. I seorang lelaki yang sangat bertuah. Dapat perempuan macam you, cantik, berakal. Mira, I janji, I akan sempurnakan hidup you dan I akan bahagiakan you. Jangan berhenti dulu. Bagi peluang kat diri kau ni, Las. Lepas ni kau nak berhenti, kau berhentilah. Aku tak ngalah. Las. Nah, aku... Zali, aku dengar aku cari aku.
No, bos, pasal new project tu, saya dah cari all the info and everything semua, tapi just it's not enough. So I wish if bos kalau ada more information about it, it'd be nice. Just asking. Zalia, aku tak ada information tu semua. Boleh tak aku cari ni? Takkan nak tunggu semua dari aku baru nak buat kerja? Boleh tak jadi seorang staff yang ada inisiatif ni? Bro. If I do have the information, I'll pass it to you. Thank you. Thank you awak sebab tak jadi dah letak jawatan. Saya tahu lepas ni susah untuk kita nak berkawan. Sebab awak kan tak nak berkawan dengan tunangan orang. Risau kalau orang kata. Tapi kalau kita ikhlas berkawan, saya rasa tak salah kan? Setuju. Lega saya dengar awak cakap macam tu. Okeylah, saya sama buat kerja. Kenapa? Saya marah pasal apa dengan Mira. Baru aku. Kau memang seorang jejaka yang elok, yang sanggup berkorban demi kebahagiaan orang lain. Wah, tolong pula. Turun, tak nak. Assalamualaikum. Tengok ke? Girl. Salam. Kenapa? Macam fresh sangat aja. Kenapa motor ni? Dah, tiba-tiba tak mau start. Mati enjin. Tak boleh start. Oh, saya tengok boleh? Kau pandai ke repair motor besar macam ni? Tak ada lah pandai sangat ke, tapi dulu selalu lepak-lepak workshop. Saya suka motor-motor macam ni, cuma tak mampu lah. Boleh, saya tengok dulu. Tengok lah. Nani anak tujuh. Dia motor ni, dia belah sini ni. Kita road tag mati ke? Tu tak berjalan. Apalah. Rotek lain. Rotek tu kan? Enjin lain. Apa ni? Saya tak pulas benda ni kejap. Aku lagi tak kerti. Benda ni macam... sebab ni nampak off. Try ke? Kan okey. Pulas benda tu je. Okey, dah okey lah. Pandai kau repair motor Girl, motor macam ni memang saya punya dream girl. Memang satu hari nanti memang kan, memang nak sangat-sangat motor macam ni lah. Tapi sekarang kita pergi kerja dulu. Mana mampu. Gas ni, kawan saya ni masa berbulan kat. Sempurna, perfect. Tolak pun cukup. Memang sesuai lah. Jangan tu. Ni, cuma uncle nak pergi ride. Tahu girl? Kita orang dah okey lah. Ni girl. Terima kasih banyak-banyak Bawa dia tu. Jom. Datang pun Abang Sam kita. Tak payah cari, tiba-tiba muncul lah dekat sebelah lah. Oi. Tu. Tu. Kak Katie tak ikut ke? Tak payah dia ikut. Dia pun saya datang ni nak bincang pasal makan malam geng bikers tu. Baguslah tu. Jom lah kita bincang sampai jadi. Cantik je orang ni. Kau garang Risa cantik. Meluatnya aku tengok lelaki tua gatal tu. Dah lah tua, mengada. Oh my god, orangnya sungguh. Ruat. Gas. Orang cerita ni. Gas jangan try Kak Siti. Tak bu. Ya, tengok tu. Aku pergi cek. Apa mata? Aku cek. Tunggu. Oi,
Loh. Balik dua. Skandal lah. Makan skandal kot. Naik kereta berdua. Bos, mana bos? Masuk. Ada apa ni bos? Kau tahu aku kan tunang dengan Mira kan? Bos nak sembang pasal tu kat sini ke? Tak boleh je kita bincang kat sini. Aku nak tanya pendapat kau. Pendapat pasal apa? Aku akan tunang Mira kejap lepas tu kahwin. Tapi semua tu tergantung pada projek yang kau tanya hari tu. Macam mana tu? Oleh sebab nilai projek tu sangat besar, bolehlah aku tunaikan janji aku kat Mira. Tapi sekarang ni semua ni tergantung pada kau je untuk dapatkan projek. Boleh? Okey.